Bismillah. Assalamualaikum. Jumpa lagi kita dalam perkongsian kali ni. Keluarga sihat ke tu? Cuba komen bayangkan. Yaman. Satu ketika dulu orang panggil dia Arabia Felix, maksudnya Arab yang bahagia. Satu tanah yang penuh sejarah, lahirnya ramai para hukama, para bijaksana. Tapi cuba kita tengok hari ini. Apa dah jadi? Ia dah jadi lambang sebuah negara yang gagal, hancur lebur, berparut dengan perang dan ideologi yang merosakkan. Persoalannya sekarang, macam mana boleh jadi sampai macam tu sekali kan? Macam mana sebuah tamadun yang hebat tiba-tiba boleh jatuh tersungkur? Macam mana tanah yang penuh dengan hikmah boleh bertukar jadi medan penyembelihan sesama umat Islam? Untuk faham cerita penuhnya, kita kena undur ke belakang sikit yok. Kita kena siasat dan korek balik dari mana datangnya benih-benih perpecahan ni yang dah lama sangat ditanam sebelum semuanya meletup. Puncanya boleh kata bermula kat sini. Pemerintahan Presiden Ali Abdullah Saleh lama betul dia pegang kuasa, bayangkan 33 tahun. Dan sepanjang tempoh tu, rejim dia ni penuh dengan rasuah dan dia ni pandai guna taktik pecah dan perintah. Dia sengaja rosakkan sistem kabilah tradisional yang dah lama jadi tulang belakang masyarakat Yaman supaya semua orang berpecah dan hanya setia pada dia. Dari sinilah mulanya keretakan yang parah dalam masyarakat. Dalam masa yang sama, di utara Yaman, ada satu komuniti yang sangat penting. Nama diorang Zaidi. Dia ni cabang Syiah tapi unik sikit. Sebabnya dari segi pegangan dan amalan, ia dekat sangat dengan ahli sunnah. Contohnya, dia tak ada konsep imam gharib macam Syiah yang lain. Kaum Zaidi ni dah berakar umbi beratus-ratus tahun lamanya. Tapi malangnya, di bawah pemerintahan Saleh, identiti dan pengaruh dia sengaja disisihkan. Jadi, bila dah rasa terpinggir, bila dah rasa disisihkan, mestilah ada tindak balas kan? Dari sinilah lahirnya satu gerakan anak-anak muda pada tahun 90-an. Nama asalnya Believing Youth ataupun Syabab Al-Mu'minin. Niat asal dia ini baik, iaitu untuk hidupkan balik identiti dan amalan Zaidi yang makin pudar. Gerakan inilah yang kemudiannya berkembang menjadi apa yang kita kenali sebagai Houthi. Tapi pada masa yang hampir sama, ada satu lagi ideologi lain yang mula masuk ke Yaman, terutamanya di kawasan kuat Zaidi di Sa'adah. Fahaman Salafi yang agak keras dan tulen yang disebarkan dari luar negara. Pusat penyebaran utama dia ialah sebuah seminari besar namanya Dar Al-Hadis kat satu pekan kecil bernama Damaj. Jadi nampak tak apa yang berlaku kat utara Yaman? Ia jadi macam satu pertemuan dua arus yang sangat kuat. Di satu pihak, gerakan Houthi yang nak pertahankan identiti Zaidi tempatan. Di satu pihak lagi, gerakan Salafi di Damaj yang bawa ajaran dari luar yang dianggap sebagai satu ancaman. Pertembungan inilah yang menyalakan api fitnah sektarian yang akhirnya memecah belahkan masyarakat yang dulunya hidup aman damai. Dengan semua benih perpecahan yang dah lama sangat disemai ini, ia cuma tunggu masa. Tunggu satu percikan api sahaja untuk meletupkan semuanya. Dan percikan api itu tiba pada tahun 2011, serentak dengan gelombang Arab Spring. Okey, jom kita tengok sekejap garis masa macam mana Yaman ni jatuh. Semuanya bermula pada 2011 bila rakyat bangkit menentang Saleh dan akhirnya dia berjaya digulingkan. Tapi keadaan tak jadi lebih baik pun. Menjelang 2014, dalam satu langkah politik yang sangat pelik, Houthi berpakat pula dengan bekas musuh dema, si Saleh tu, dan berjaya tawan ibu kota Sana'a. Tindakan inilah yang menyebabkan kuasa-kuasa luar masuk campur pada 2015 dan terus menukarkan perang saudara ni menjadi sebuah perang proksi yang sangat dahsyat. Bila kerajaan pusat dah tumbang, bila kepala dah tak ada, maka wujudlah satu kekosongan kuasa yang sangat besar. Macam-macam pihak cuba nak isi tempat kosong ni. Parti politik Islamis macam Al-Islah dan sudah tentulah puak Houthi yang masa tu dah jadi satu kuasa tentera yang kuat. Masing-masing berebut nak jadi raja, nak kuasai Yaman. Dan inilah hasilnya. Komeh tengok peta dari tahun 2015 ni. Nampak tak betapa berpecah belahnya negara tu? Kawasan yang bergaris tu bawah kawalan Houthi. Yang warna merah jambu pula bawah kawalan tentera yang pro kerajaan Hadi. Tapi yang lebih menakutkan, cuba tengok kawasan kuning dan topok-tompok hitam tu. Itu tandanya Al-Qaeda dan ISIS dah mula bertapak dan berkuasa di situ. Keadaan yang huru-hara dan tak ada undang-undang macam New York, ia umpama syurga bagi puak-puak pelampau. Dari sinilah lahirnya satu generasi baru Khawarij yang jauh lebih ganas dan jauh lebih dahagakan darah. Ada dua kumpulan utama yang betul-betul ambil kesempatan. Satu, Al-Qaeda in the Arabian Peninsula ataupun AQAP. Dan satu lagi, Islamic State ataupun ISIS.
Kekosongan kuasa yang ditinggalkan oleh negara yang gagal ni memberi Dome ruang seluas-luasnya untuk beroperasi, untuk rekrut ahli baru dan untuk menyebarkan ideologi beracun Dome tanpa sebarang halangan. Jadi, apa sebenarnya senjata utama puak-puak ni? Ia adalah satu konsep yang sangat-sangat bahaya. Konsep takfir. Maksudnya, mengkafirkan. Iaitu perbuatan menuduh seorang Muslim yang lain sebagai kafir. Dan bila seseorang tu dah dicop kafir oleh dema, maka darahnya secara automatik jadi halal untuk ditumpahkan. Inilah lesen yang dema guna untuk membunuh sesiapa saja, termasuklah orang Islam, tanpa rasa bersalah walau sedikit pun. Sebab itulah dema ni layak dipanggil Neo Khawarij ataupun Khawarij versi baru. Kalau kita bandingkan, Khawarij zaman dulu skop dema terhad. Dema cuma menentang pemerintah yang dema anggap zalim. Tapi Neo Khawarij zaman sekarang ni skop dema dah jadi global. Sesiapa saja yang tak sebulu, tak setuju dengan ideologi dema, tak kira Muslim ke bukan, orang awam ke tentera, semua dianggap target yang sah. Taktik dema pun berkali-kali ganda lebih kejam, dari serangan berani mati hinggalah penyembelihan orang awam secara terbuka. Sekejap ya, kalau komen rasa maklumat ni penting, teman mohon jasa baik untuk like, subscribe, tinggalkan komen Allahu Akbar dan kongsikan perkongsian ni supaya lebih ramai yang sedar akan bahaya ni. Okey, kita dah lihat macam mana sebuah negara yang hebat boleh hancur jadi debu. Sekarang, kita sampai ke bahagian yang paling penting sekali. Apa pengajaran daripada semua ni untuk kita? Apa yang kita boleh belajar dari tragedi Yaman ni? Adakah ia sekadar satu cerita sedih yang berlaku nun jauh di sana? Ataupun ia sebenarnya cermin untuk kita semua renungkan? Inilah dia, inilah punca penyakitnya. Satu mentaliti yang sangat bahaya yang sedang menghancurkan ummah dari dalam. Fikiran yang terlalu mudah untuk melabel sesiapa saja yang berbeza pendapat. Sikit-sikit murtad, sikit-sikit kafir, sikit-sikit ahli bid'ah, sesat. Inilah pemikiran Khawarij moden dan juga golongan oposionis yang menunggang agama demi kepentingan kuasa dema. Pengajaran paling besar dari kejatuhan Yaman ini, Yop, ialah satu perkataan, kejahilan. Kejahilan kita terhadap agama yang sebenar dan kejahilan kita terhadap sejarah. Bila kita jahil, sangatlah mudah untuk fitnah, perpecahan dan ideologi songsang ini membarah dalam masyarakat kita. Jadi, jalan keluarnya hanya satu, ilmu. Tuntutlah ilmu. Fahamilah akidah ahli sunnah wal jemaah yang sebenar supaya kita tak mudah terpedaya dan diheret ke lembah kehancuran yang sama. Alhamdulillah. Ingat Syah, jangan main taik. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.